Okey. Jadi pertama sekali tugasan pertama semua jadikan layout kertas tu jadi landscape. Landscape kat mana? Ni dalam Google Doc lah. Kalau Microsoft Word boleh je pergi kepada ni setting ni, bahagian orientation, pergi kepada landscape. Okey, jelas Jadi dia akan melintang. Ni saya nak minta semua buat ni. Semua kena ikut format yang ni supaya dia senang. Yang kedua, cover dia mesti kena ada logo lah. Ada logo college. Ni boleh ambil kat internet je. Lepas tu kena ada tulisan ni, tugasan individu. Ni tulis siap-siap. Khusus apa? Khusus metodologi penyelidikan. Sesi apa? Sesi Januari 2026. Kalau sini kurungan ni sepenuh masa. Tulis sepenuh masa. Okey, saya ulang khusus metodologi penyelidikan sesi 2026 dalam kurungan ni sepenuh masa. Okey. Dekat bawah ni kena tulis lah tugasan apa. Sebab ada yang datang minggu lepas, macam-macam jenis lah. Macam-macam versi cover ada kan. Ada yang tulis ni, ada yang tak tulis ni. Jadi kat sini kena tulis tugasan 1, ulasan kepustakaan ataupun ulasan literature. Literature macam-macam lah, boleh lah. Ni kena guna ayat yang berkaitan lah, jangan tulis benda lain yang kita tak ada kaitan pun dengan tugasan kita Ulasan kepustakaan boleh, tinjauan literature boleh kan. Kemudian nama. Nama, tulislah nama penuh dengan nombor pelajar. Okey. Boleh Okey, selesai buat cover. Jadi saya nak cover ni macam ni. Kan? Okey. Yang kedua, ini dia. Ni saya nak minta semua tengok balik jadual-jadual yang kamu semua dah buat. Okey, tengok macam ni. Pastikan ada ke semua item-item atau perkara dalam jadual ni. Yang pertama mesti bilangan. Bil ni bilangan lah. Minimum sebanyak 20 rujukan. Ni saya bagi untuk kelas lain. Tapi kalau nak lebih pun lagi bagus, tak ada masalah. Tapi saya ingatkan juga, rujukan-rujukan mestilah berkaitan dengan tajuk penyelidikan kita. Okey. Tulislah. Senaraikan apa judul bukunya. Yang pertama, bilangan tadi. Yang kedua, judul buku. Apa judul buku? Tajuk buku lah. Ataupun nama artikel. Okey. Judul buku, dia dekat cover buku. Judul artikel, dia dekat atas sekali tu lah. Penulis. Siapa penulis dia? Siapa penulis dia? Tulis nama penulis buku tu. Tahun terbit. Tahun terbit ni tahun bila? Pastikan tengok betul-betul lah. Jangan duk letak je. Mesti berkaitan lah dengan buku tersebut. Kemudian penerbit ataupun nama jurnal. Kalau buku, saya ulang balik Kalau buku, dia ada penerbit. Penerbit dia siapa? Penerbit dia tengok dekat bahagian belakang selepas cover tu, dia ada tulis penerbit apa. Ambil tu nama penerbit. Kemudian kalau artikel jurnal, dia akan ada nama jurnal lah. Jurnal apa? Jurnal sosiologi, jurnal fik, jurnal counseling, apa-apa kan. Letak nama jurnal tersebut. Dan yang penting sekali saya nak minta ni lah, ulasan ringkas. Saya tak mahu ulasan ringkas ni kosong ataupun
Kita kata tulis, apa panggil, tulis apa istilah dia tu? Kalau ada kosong ataupun dia lah, tulis benda yang tak berkaitan. Ataupun tak ada langsung. Ada yang saya tengok tu minggu lepas, tak ada ulasan ringkas. Tak boleh. Pastikan ulasan ringkas ni kena ada dan mesti kena baca dululah. Baca sikit buku tu, barulah boleh buat ulasan ringkas. Okey, setakat ni jelas boleh respon sikit. Jelas ke? Terus buat ya. Terus adjust ikut apa yang format yang saya dah beritahu ni. Okay, saya tak mahu lagi lah ada yang tak ikut format ni. Jadi tak cantik lah. Mungkin markah pun jadi tak cantik juga. Okey. Baik. Yang kedua, tugasan yang kedua. Tugasan yang kedua. Saya buat macam ni lah. Tugasan yang kedua, gunakan file Microsoft Word yang lain. Kan? Guna Microsoft Word yang lain. Okay, saya tadi tugasan pertama, ni tugasan kedua pula. Okay. Untuk tugasan yang kedua, gunakan format portrait. 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 Sama, copy saja ini. Logo, tajuk, khusus, sesi, ini pun sama. Tadi sepenuh masa. Cuma tukar di sini. Jadi, tugasan kedua. Proposal. Penyelidikan. Okay. Nama dan nombor pelajar seperti biasa sama. Okay, sekejap. Okay. Okay, next. Jadi apa yang seterusnya? Yang seterusnya seperti mana yang saya dah kongsikan, apa yang kena ada dekat dalam proposal. Okay, sekejap. Pastikan ini size dia 12. Dia punya font dia Times New Roman. Okay. Ni ada masa ni, boleh finalkan. Sebab ada yang saya tengok jumpa minggu lepas, belum mula lagi proposal. Jadi dah kena mula lah. Masa yang ada ni, esok pun kali kan saya ingatkan, esok kita ada kelas 1 jam. Tapi saya bagi gunakan masa tu untuk buat tugasan ni. Ya, jangan tak gunalah masa ni, nanti tak cukup. Nanti last minute baru nak buat. Okey, jadi
ini adalah poin-poin yang kena ada. Okay. Pertama sekali, tulis 1.0. Lepas tu tab pengenalan. Bold. Okay. Lepas tu selang ni selang satu lagi. Tulis. Okay, tulis. Pengenalan. Okay. Pengenalan seboleh-bolehnya lah. Dan kalau dapat buat pengenalan tu, buat dalam kita kata separuh page lah. Separuh halaman. Sampai separuh halaman tu okey lah. Pengenalan. Cerita apa? Cerita tentang kajian apa yang kita nak buat kajian. Okey. Oh ya, sebelum saya terlupa. Proposal penyelidikan. Kena ada tajuk lah. Tajuk. Okey, apa tajuk tu? Okey, tulis tajuk. Kan, tajuk. Okey, jadi pertama tadi pengenalan. Ceritalah apa-apa pengenalan tu. Pastikan berkait dengan tajuk yang kita nak buat kajian. Yang kedua, latar belakang kajian. Apa beza? Kita ulang kaji balik. Apa beza pengenalan dengan latar belakang kajian? Pengenalan, kita nak mencerita tentang secara umum, general. Cerita apa, kajian ini dilakukan kerana apa kan. Ataupun pengenalan ni cerita ringkas saja, cerita ringkas sedikit. Cuma latar belakang kajian, dia lebih spesifik. Spesifik. Beza dia spesifik. Bolehlah rujuk kepada contoh-contoh kajian yang dah ada. Tengok macam mana dia orang buat latar belakang kajian. Ada dalam buku teks kita tu pun ada latar belakang kajian. Boleh tengoklah macam mana ayat-ayat yang kita gunakan untuk buat latar belakang kajian. Latar belakang kajian pun sama, kalau boleh dapat 1.5 kan, 1 separuh, kata satu halaman lah. Tapi boleh buat pecahkan dia jadi perenggan. Tahu kan perenggan tu? Contohnya satu perenggan. Ini satu perenggan. Ini perenggan kedua. Perenggan ketiga. 4. Boleh pecahkan. Jadi 1, kedua, ketiga perenggan, tak ada masalah. Misalkan seelok-eloknya page tu satu halaman lah. Kalau sini separuh, tambah lagi separuh halaman. Okay. Lepas tu sebelum saya terlupa, jarak dia. Kalau pergi dekat sini, jika ada bahagian spacing kan, pergi tekan dekat 1.5. Tahu kan? Okay, jadi 1.5 ni dia jarak dia luas sikit lah. Tahu kan kat mana nak cari 1.5 ni? Ni biasa tengok kan dekat Word kan? Microsoft Word. Pergi dekat bahagian ni. Ya, ada ni. Spacing. Jadi 1.5. Okey, yang ketiga. Ni saya tuang satu-satu ya. Jangan ada yang tersalah buat.
3.0 masalah kajian. Penyataan masalah. Ceritalah tentang penyataan masalah yang macam mana yang kita dah belajar lah. Saya tak perlu lagi lah nak syarahkan lagi. Jadi cuba tengok balik buku teks dan juga apa panggil kalau nota-nota yang saya dah kuliahkan baru ni. Sebelum ni. Penyataan masalah. Dia mesti kena ada macam apa yang menyebabkan sebab utama kenapa kamu semua nak kaji tentang tajuk yang dipilih. Ya, nak ceritalah sebab apa. Kenapa kajian ini nak dilakukan. Penyataan masalah kalau boleh itulah dapat satu halaman pun okey juga. Ataupun separuh halaman. Sebab kalau boleh banyakkan menulis lah. Biar menulis tu biar panjang lah. Biar apa panggil terperinci kan. Supaya bila orang baca, orang akan faham. Kemudian 4.0 persoalan kajian. Okey, persoalan kajian macam yang saya bagi tahu dalam kelas, persoalan kajian dia paling yang standard yang okey 3 saja. Kan. Buat sini tapi jadi akan jadi 4.1 4.2 4.3 ayat macam mana nak buat persoalan kajian pun saya dah terangkan. Boleh tengok kepada buku teks kita, buku rujukan kita. Yang macam kalau yang paling mudah persoalan kajian dia ada ayat ayat apa? Ayat arahan. Contohnya ayat ni. Persoalan lah, ayat bertanya, ayat tanya. Contohnya apakah, bagaimana. Dan persoalan kajian ni dia ada ayat soal. Jadi apa? Apakah, di manakah, bagaimanakah. Semuanya ada tanda soal lah. Sebab dia soalan kajian. Okey, kemudian 5. Objektif kajian. Objektif kajian dia mesti ada apa? Ada untuk. Pun sama. 5.1, 5.2, 5.3. Mesti sama lah. Jangan persoalan kajian 3, objektif kajian kita pergi buat 4. Tu tak betul lah. Dan untuk apa? Untuk okey. Okey, jelas boleh dengar respon sikit. Jelas ke? Cuba buka sikit suara tu. Apa ni ada dalam ni? Jelas Mana Yaakob? Yaakob ada Yaakob? Dengar? Jelas tak? Dengar Ustaz, dengar. Dengar jelas Kalau saya cakap laju ke ataupun ada yang tak faham, cakap je. Bagi tahu je. Sebab saya nak pastikan semua ikutlah format ni. Apa lagi? Tadi siapa ni? Okey, boleh Kalau ada apa-apa nak tanya terus je. Ini buatlah, buka dekat Word. Ataupun kalau yang dah buat, ada yang dah buat, dah hampir siap ke ataupun yang dah siap, terus adjust ikut format yang saya bagi tahu ni. Okey. Senang. Tukar je. Tukar kalau teks itu ataupun font itu,
Tukar times New Roman. Tukar dia punya spacing 1/5. Okey, kemudian nombor 5, kepentingan kajian. Nombor 6 lah. Nombor 6, kepentingan kajian. Okay. Kepentingan kajian ada 2 kaedah. Kan? Kaedah pertama, guna nombor. Maksudnya apa? Maksudnya buat satu. Kajian ini penting kerana 1, 2, 3. Tapi setiap satu ni kena huraikan, kena jelaskan. Buatlah dalam 2 atau 3 perenggan. Janganlah jadi pendek macam objektif kajian. Ni kena ingat ni. Kepentingan tu janganlah pendek sangat seperti objektif kajian. Nanti dia tak jadi lah. Sebab kepentingan kajian ni kita kena jelaskan. Kena huraikan lagi. Kan? Bagaimana nak bagi tahu yang kajian kita ni penting. Kenapa kita pilih tajuk ni dan kenapa tajuk ini penting? Kan? Kenapa kena buat? Apa dia kena buat? Senang cerita berkaitlah. Kita kaitkanlah dengan persoalan kajian ni. Dan kita ambil balik isi-isi point soalan kajian, objektif kajian. Kita huraikan je lah. Kepada kepentingan kajian. Ataupun kaedah yang kedua, tak nak buat nombor. Gunakan perenggan saja. Maksudnya apa? Kepentingan yang pertama, 1 perenggan atau 2 perenggan. Kaedah yang ketiga, kaedah yang kedua, ketiga. Buat perenggan lah, buat dalam ayat. Tapi kena guna kaedah, kena ada tulis sikit lah. Maksudnya kepentingan yang pertama. Kepentingan yang pertama ialah kepentingan yang kedua ialah kepentingan yang tiga ialah apa? Jadi buat dalam 3 perenggan ke kan, 2 perenggan atau 3 perenggan untuk satu kepentingan ni. Satu kepentingan ni 2 atau 3 perenggan. Jadi akan ada 6 lah. Kan? Okey. Yang terakhir, penutup. Penutup. Jadi 7 lah. 7.0. Waalaikumsalam. Okey.
Jadi last kali ni 7.0 7.0 ni penutup. Buatlah. Jadi penutup ni ringkaskanlah, rumuskan apa yang kita dah cerita dalam kita punya proposal ni. Buatlah ayat sikit kan. Apa? Kita kata kajian ni senang cerita, boleh ambil je, boleh ambil sikit-sikit point daripada pengenalan, latar belakang kan. Lepas tu olah jadi ayat penutup. Ayat penutup. Lepas tu kita bolehlah buat, diharapkan agar kajian ini dapat dijalankan kan. Letak harapan pun boleh kan. Harapan buat rumusan kepada penerangan atas tadi. Okey, jelas ya semua. Ni saya ajar dari sini lah. Nanti saya tak tengok dah, saya tak cek dah. Saya tinggal tunggu saja assignment siap. Jadi bermaksud minggu ini dah boleh siapkan. Kalau nak hantar, saya buka lah pada kelas minggu hadapan lepas raya dalam kelas. Jadi bolehlah siapa nak hantar boleh hantar terus dari dalam kelas. Jadi mungkin 25 hari bulan, ingatkan saya 25 hari bulan kita hanya akan buat ulang kaji sikit. Kemudian saya bagi tahulah apa topik-topik yang kena ulang kaji untuk final exam. Okey. Baik. Kemudian ada satu lagi. Nanti minggu depan lah saya akan ceritakan juga tentang dua perkara lagi. Satu, nota kaki. Tiga, rujukan. Cara menulis rujukan. Cara menulis nota kaki. Satu lagi, transliterasi. Okey. Ada tiga lah. Tiga. Ni minggu depan saya akan kongsikan, saya akan bagi tahu lah. Okey. Jadi minggu ni settlekan, selesaikan dua tugasan ni. Jadi senanglah nanti kan. Tak payah nanti nak study week je, tak perlu lagi nak kalau nak siapkan assignment. Okey, ada apa-apa persoalan lagi? Saya buka. Jelas. Kita buat bab 1 ke? Jelas terputus. Bab 2 tak buat ke? Okey. Bab 2 tak buat sebab nanti buat masa FYP, maksud semester akhir nanti. Semester akhir baru buat bab 2, bab 3, bab 4. Kan? Oh ya, sebelum saya terlupa, kandungan. Kandungan, saya lupa lah. Jangan dekat sini. Ada kandungan. Okey, kandungan. Kan, tulis lah balik. Copy je balik. Pengenalan. Usap apa? Sampai ujung Sampai ujung. Okey, usap apa? Okey, lepas tu copy je lah daripada ni. Pengenalan. Nombor 2, latar belakang. Kajian. Okey buat sampailah seterusnya. Okeynya kandungan, okey. Lepas tu page yang ketiga barulah mula kita punya ni lah, proposal. Kemudian sebelum lagi saya terlupa, letakkan halaman muka surat. Pergi kepada insert, cari bookmark.
Mana page format, page number. Dekat dalam Microsoft Word pun lebih kurang sama. Cuba letak je page number. Kan, show on first page tak? Apply. Okey, jadi macam ni. Nak letak kat atas boleh, nak letak kat bawah pun boleh. Asalkan ada muka surat. Dan saya ada bagi tahu juga pada minggu lepas, proposal ni jumlah muka surat. Jumlah muka surat ni kalau minimumnya 15. Buat paling minimum lah. Kalau dah mampu. Yes. Tapi bawah 15 kena tambah lagi. Tambah lagi huraian-huraian tu, kembangkan ayat tu, biar total halaman keseluruhan jadi 15. Minimum 15. Maksimum. Maksimum 25. Kalau buat sampai 30 pula, itu dah memang tu bagus lah, lagi bagus sebenarnya, lagi panjang lagi bagus. Tapi ikut kemampuan lah. Saya cuma letakkan apa kita kata kadar had lah, limit. Okay, minimum 15 halaman, maksimum 25 halaman. Ustaz. Ya, silakan. Ya, kepentingan kajian tu sama ada kaedah pertama ke dan kaedah kedua ya? Boleh guna. Antara dua lah. Kalau suka buat nombor lah. Tapi kalau buat nombor, kena kena elaborate lagi. Jangan satu baris, dua baris je. Ceritalah buat nombor, tapi kalau boleh biar 5-6 baris kan. Biar panjang lah. Supaya kita nak bezakan dengan objektif kajian. Objektif kajian ni pendek je, sebaris kan. Ni boleh? Tak nak? Yang kedua pun boleh. Tapi kan ada kepala ayat ni. Kepentingan pertama, kepentingan kedua, kepentingan ketiga. Okey. Yang lain saya buka lagi. Kelas kita pun sampai 9:30 kan. Okey, ada apa lagi nak tanya? Jadi saya bagi masa ni betul-betul lah siapkan. Kalau sudah selesai, selesailah tugasan untuk subjek ni. Okey, pelajar perempuan ada nak tanya ke? Ada lelaki je tanya ni. Ustaz, kat bawah sisi tu letak apa? Macam mana? Kan sisi tu sebelum masa. Oh ni, okey, sebelum masa. Dan ini kat bawah sisi tu. Sesi ni Januari. Semester ni lah. 2026. Ni sebelum masa. Ijazah. Okey, ada lagi? Ni kursus lah. Nama kursus kita apa? KDH. Ustaz. Ya. Yang penyataan masalah, objektif kajian dan kepentingan kajian tu sama ke mana? Okey. Persoalan kajian, apa tadi? Penyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian. Okey. Ustaz, ni yang masalah penyataan masalah, objektif kajian dan kepentingan kajian tu bilangan dia sama ya? Bilang. Okey. Penyataan masalah tak. Dua je. Soalan dengan objektif kajian. Bilangan dia sama. Kena ikutlah. Kalau 3. Saya laluan 3 lah sama. 3 ni 3. Penyataan masalah sebab dia dalam perenggan, maksudnya buat dalam ayat kan. Masalah ni dalam ayat. Jadi kita nak bagi tahu masalah apa isu, apa kita kata macam kita nak timbulkan lah persoalan kan. Persoalan, timbulkan lah pertanyaan. Bukan pertanyaan. Boleh buat je dalam kaedah dia contohnya satu pertanyaan kan. Satu pertanyaan ataupun satu isu yang kita nak timbulkan tu, kita elaborate ataupun
jelaskan ataupun elaborate jadi macam 5 perenggan. Pun okey. 5 lah, saya rasa 5 maksimum. Tapi minimum 3 lah. Maksudnya satu penyataan masalah lah. Contoh contohnya kita kata tajuk ini kita kata memiliki pelbagai isu yang masih belum diselesaikan. Dan salah satunya ialah isu berkaitan dengan, contohnya apa? Contohnya berkaitan dengan pengiraan, contohnya anak bulan kan? Contohnya pengiraan anak bulan menggunakan kaedah moden misalnya. Contohlah Jadi ceritalah. Jadi disebabkan oleh kekurangan alat-alat moden, kerajaan tidak mempunyai bajet. Kita hurai punya huraian itu, isu pasal satu je. Isu dia adalah disebabkan penggunaan kaedah moden. Contoh nak tengok anak bulan tu kaedah moden, tapi isu yang ada dalam tu ataupun penjelasan kepada kaedah moden tu kita hurai lah dalam 2 atau 3 perenggan sampai 5 perenggan. Boleh lah kan, ayat je kita cerita. Boleh lah. Kalau nak tengok lagi jelas, boleh rujuk kepada buku teks kita tu. Buku teks kita tu, bagaimana olahan ayat dia tu. Sebab kita dia istilah apa, bila kita buat proposal, buat tesis apa semua ni, ada benda yang boleh ditiru. Maksudnya apa? Tiru gaya penulisan dia. Tapi maklumat, penerangan tu kita sendiri. Contohnya kita tengok dalam buku teks tu, ayat dia mulakan dengan perkataan sekian-sekian contohnya. Jadi kita boleh je ambil gunakan perkataan yang sama, tapi huraian ataupun point itu mesti daripada kajian kita lah. Janganlah kita ambil bulat-bulat daripada kajian orang. Tu jadi copy paste plagiat lah. Okey. Ada lagi nak tanya? Saya jelas lah. Nanti kalau dapat buat cantik-cantik ni, saya menjangkakan, saya menantikan proposal ni jadi lengkap, dah boleh bersedia dah untuk buat FYP nanti kan, semester akhir nanti. Ya. Silakan. Bilangan soalan ni yang persoalan kajian, objektif kajian dan kepentingan kajian. Okey. Bilangan ni sama ya? Ya sama. Macam saya kata 3 lah. Seelok-elok 3 lah. Sebab kalau 4, tak apa, boleh lah kalau 4. 4 tu jarang lah berlaku. Kalau ada 4 persoalan dengan objektif kajian, bolehlah 4. Tapi kena ingat, saya ulang sekali lagi, persoalan kajian dengan objektif kajian kena sama. Sama apa? Sama dia punya, apa istilah dia tu? Point dia tu. Contoh kalau persoalan kajian kita yang pertama ni, kan, kita bertanya, bagaimanakah kaedah untuk makan nasi dengan mudah? Contoh, saya bagi contoh ayat random je. Persoalan kajian, bagaimanakah kaedah untuk makan nasi dengan mudah? Tu, tak ada soalan. Jadi objektif kajian, tukar je lah ayat tu daripada kepada yang ada dimulakan dengan untuk apa? Untuk mengkaji kaedah sikit-sikit. Jadi ayat tu dah ditukarkan jadi ayat penyata lah, tak ada soal. Dia mesti berkait lah. Yang nombor 1 ni berkait dengan 5.1. 4.2 berkait dengan 5.2. Begitulah sama. Kena berkait. Okey. Ada lagi? Kita buka lagi soalan. Kepentingan kajian tu berkait tak? Kepentingan kajian tak berkait. Kepentingan kajian ni tak ada kaitan dah. Kita boleh bagi apa-apa yang kita rasa kenapa kajian ni penting. Ulanglah. Kenapa? Kalau penyataan masalah, ia adalah kita nak bagi tahu masalah yang ada. Contohnya isu yang ada. Benda yang tak selesai, benda yang menjadi persoalan, benda yang menjadi tak dijawab lagi isu tu kan. Tapi kepentingan kajian,
kita nak bagi tahu kita punya kajian ni penting sebab apa? Sebab apa kajian ni penting? Kita rasa apa? Oh, kajian saya ni penting kerana inilah satu-satunya kajian yang akan menjawab persoalan, ataupun inilah kajian yang berjaya menjawab persoalan yang kajian lepas tak boleh buat. Oh, apa lagi? Kepentingan kajian. Kajian inilah yang pertama kali dilakukan di Malaysia. Tu ini umum lah. Jadi bergantung kepada tajuk masing-masing. Contohnya tajuk kamu buat tentang biografi Imam Syafi'i. Kita cakap lah, kepentingan kajian ini ialah untuk memahami latar belakang kehidupan Imam Syafi'i dengan lebih mendalam. Tapi umum lah, bolehlah. Kalau kita rasa kita ni yang first, kita yang pertama, bolehlah kita cakap. Tapi kalau tak, setakat kita bagi tahulah kajian ini penting untuk memahami riwayat Imam Syafi'i. Kalau contohnya kajian berkaitan dengan hukum fiqh, kan, boleh cakaplah kajian ini menjelaskan tentang pengaplikasian hukum fiqh dengan lebih jelas dan mudah. Tapi ayat tu kena elaborate lagi lah, kena kembangkan lagi kan, supaya tak menjadi ayat yang ringkas lah, mesti panjang. Sebab kita nak belajar buat penulisan ilmiah ni, satu benda yang kita kena ingat dalam fikiran kita dah masuk kepada fasa nak menulis kajian. Bukan lagi esei, bukan lagi kita kata macam jawapan soalan lah. Kalau jawab exam final tu pun sepatutnya kalau boleh kena ikutlah, kena elaborate betul-betul. Tapi kalau bila buat kajian ilmiah ni, memang kita kena detail, kena terperinci. Cerita terperinci biar pembaca ataupun pemeriksa tu tahulah apa sebenarnya yang kita nak kaji. Cerita je. Itu cerita-cerita. Jangan malu-malu lah cerita kan. Okey. Ya, baik. Okey, ada lagi? Sikit lagi, ada lagi 5 minit. Okey Malam Ustaz yang latar belakang tu. Okey. Kenapa latar belakang? Yang latar belakang tu yang boleh 2 hingga 3 muka surat tu. Oh, 2 3 surat. Okey. Saya rasa maksimal 1.5 kot. Kalau panjang 1.5 lah. 2 muka surat. Kalau Adam dah set lah ni. Kalau Adam set 1.5 itu akan jadi panjang. Cuba set dulu. Kalau 1.5 Adam tekan ni dekat bahagian spacing. Kalau lebih daripada 2 muka surat, maksudnya kena kurangkan lah. Sebab saya rasa 1.5 ni dia akan jadi panjang kan. Dia akan jadi jarak. Jadi spacing dulu, buat format dulu. Try spacing ni size 12. Lepas tu kalau tengok dekat bahagian pengenalan atau latar kajian tu, kalau lebih daripada 2 muka surat, itu panjang sangat lah. Senang nak tengok pengenalan lebih pendek daripada latar belakang kajian. Jangan terbalik pula. Okay, contohnya, saya bagi contoh. Kalau pengenalan separuh muka surat, jadi latar belakang kajian bolehlah nak 1 muka surat ataupun 1 muka surat setengah. Jangan terbalik. Tapi kalau 2 muka surat dengan spacing 1.5 ni macam agak panjang. Tapi tak apa, boleh dulu buat. Tapi saya tak kata salah, tapi tengoklah bergantung kepada huraian ataupun point yang ada dalam tu lah. Kan, biar kalau lebih pun okey juga. Tapi dengan syarat pada saya lah, kalau pengenalan atau latar belakang ni pun kalau dah 2 muka surat, saya duk menjangkakan yang lain-lain pun akan jadi panjang lah juga. Maksudnya huraian-huraian untuk kepentingan kajian, huraian untuk penutup tu akan jadi panjang jugalah. Kan? Jadi kita nampak lah dia punya page dia tu akan bertambah. Okey. Ada lagi nak tanya? Ustaz, yang penutup tu separuh halaman. Yang mana tu? Penutup. Penutup, ya, penutup boleh. Separuh okey lah. Separuh halaman boleh. Okey, tak masalah. Separuh okey lah tu, panjang lah tu.
Tapi nak cantik, kalau separuh halaman buat 2 perenggan lah. Perenggan, 1 perenggan, 2 perenggan. Ataupun kalau macam terlebih ke apa, buat 3 pun okey. 3 perenggan. 1 perenggan dalam 5 baris, 6 baris. Boleh. Apa dia? Yang penting tengok macam mana kita susun perenggan tersebut. Kan, boleh je. Tak lebih daripada separuh lah. Ya. Separuh. Lebih separuh, banyak sangat pula kan. Separuh tu kira maksimum lah untuk penutup. Okey, ada lagi apa-apa? Tanya. Yang rujukan tu untuk minggu depan ni Ustaz. Rujukan mana? Nota kaki. Oh, nota kaki. Oh, itu nanti. Nota kaki tak ada. Nota kaki nanti kita akan belajar minggu depan. Cuma jap. Rujukan Okey, rujukan. Sebab Boleh ada tak saya sikit? ya. Boleh tak saya isi kandungan tadi kejap? Okey. Contoh je ke? Sambunglah. Sambung. Kira copy baliklah daripada ni kan. Tajuk dia atas sini. 3. Okey. Jap. Saya rasa lah. Okey, rujukan. Okey. Saya betulkan semula sebab minggu lepas ada yang tanya rujukan nak bubuh ke tak dalam proposal. Waktu tu saya cakap tak payah sebab dah ada dalam tugasan pertama. Jadi saya update balik untuk yang latest punya ada 8 poin lah. 8 kena rujukan. Maksudnya maksudnya daripada tugasan yang pertama copy je nama rujukan. Okay. Ya, nak format rujukan saya cek format rujukan. Nantilah. Untuk rujukan masukkan juga dalam proposal. Tapi nanti kelas minggu depan saya akan ajar format dia. Format macam mana nak tulis rujukan. Tapi yang penting dah boleh lah kalau rujukan yang kalau dah siap literature review tu copy dulu tajuk buku letak dekat bahagian ni. Copy dulu tajuk buku. Tulis tajuk buku semua. Dan tulis. Nanti kelas minggu depan saya ajar untuk buat format untuk rujukan saja. Jadi jangan print lagi, siapkan dulu. Nanti minggu depan lepas dah update ni barulah boleh print kalau yang dah siap. Okey. Nota kaki rasa tak ada, tak perlu lagi. Cuma nanti minggu depan saya akan ajar nota kaki dengan ilustrasi. Tapi kalau ada lepas kita belajar minggu depan, contohnya dalam proposal ada kena buat nota kaki ke, ada kena buat ilustrasi, barulah update semula. Okey. Tak ada masalah. Okey. Ada lagi? Faham. Ustaz jangan lupa tanya dalam grup Apa dia? Oh, lah. Saya lupa ni terus buka tulis dekat laptop masing-masing. Nak juga ke? Kalau dah buka laptop tu terus tulis je lah. Ataupun boleh je tulis balik macam ni. Okey, ke nak juga benda ni format ni. Template ni sama je ni. Nak tengoklah. Nas. Siapa tadi tu cakap dia? Jelas Okey. Yang terakhir sebelum berakhir
saya nak pesan untuk kelas minggu hadapan. Saya pesan semula lah. Bawa laptop. Kita nak belajar buat citation, rujukan. Kemudian saya nak minta setiap orang sediakan RM10. Boleh ke? Saya nak bagi satu buku lah. Ni journal, namanya journal. Saya nak semua beli untuk buat rujukan macam mana penulisan ilmiah. Ni ada artikel makalah ni. Jadi semua sediakan RM10. Jadi saya nak bagi setiap seorang buku ni untuk buat rujukan bagaimana nak buat makalah ilmiah. Dia lebih kurang sama je macam proposal ni. Proposal nanti lepas ni akan kena buat lah artikel dan sebagainya. Itu ada kaedah dia dalam buku ni. Macam mana nak tulis rujukan, boleh tengok buku ni juga. Okey? Ada soalan lagi? Itu saja kelas kita pada hari ni. Kalau tak ada apa-apa, saya ni lah tamatkan lah. Okey, terima kasih semua siapa yang datang. Okey. Ingat saya pesan sekali lagi, minggu ni yelah walaupun nak raya kan, esok lusa nak raya, kalau boleh buatlah sikit-sikit, jangan terus tinggal last minute baru nak buat kan. Okey, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Terima kasih Ustaz. sama-sama. Okey, selamat berpuasa.